Kenapa kartun The Simpsons selalu dikatakan alat propaganda Illuminati sampai dikaitkan dengan ketibaan Dajjal? Jom kita masuk ke sisi gelap misteri ramalan The Simpsons. Bayangkan, tahun 2000 diorang dah tunjuk Trump jadi presiden. Tahun 1993, ada episod virus yang sebiji macam pandemik global. Bukan tu je, ada scene yang dikaitkan dengan peristiwa 9/11 dan teknologi smartwatch. Disebabkan kebetulan yang terlalu tepat ni, ramai percaya penulis dia sebenarnya dari elit global yang tengah programming otak kita untuk terima New World Order. Seram kan? Tapi realitinya tak adalah sekempak tu. Cuba fikir logik, kartun ni dah ada lebih 700 episod sejak 1989. Kalau korang tembak 1000 kali kan, takkan satu pun tak kena sasaran, betul tak? Penulis dia cuma bijak baca trend semasa, bukan baca masa depan. Masalahnya, kita ada penyakit yang dinamakan confirmation bias. Kita cuma nampak 5 ramalan yang tepat sasaran, tapi kita buta pada beribu ramalan yang diorang salah dan melalut. So tak perlu pun semakkan kepala cari tanda kiamat dalam kartun barat. Diorang buat kartun tu nak duit je, kita je yang melebih-lebih. Setuju tak? Cuba komen pendapat korang. So itulah sebab